Yang saya kasihi pengacara majlis Dr. Zakaria, yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Kampung Bujang, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Saya masuk Bujang noh. Bujang. Tak pernah mai kot ni tuan-tuan. Jadi alhamdulillah dah hampir umur 60 dah baru jejak masjid ni. Tak pernah mai, tak pernah masuk lorong tu. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah kerana sudi jemput saya. Kita hari ini ialah kita menyambut Ma'al Hijrah 1 Muharram. Sebenarnya berlaku hijrah Nabi bukanlah pada tanggal 1 Muharram. Berlaku hijrah Nabi pada tanggal 27 Safar. 27 Safar. Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, bagaimana berlakunya Muharram dan hijrah ni? Zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua. Apabila zaman Saidina Umar, pemerintahan Islam ni sampai ke Andalus, sampai ke Samarkand, kira luas lah. Akhirnya kawasan yang dikuasai dilantik akan gubernur. Bila ganti gubernur, tiap-tiap tahun gubernur ni akan balik ke Madinah, berjumpa dengan Amirul Mukminin Saidina Umar. Lalu dia kata, orang Rom ada tahun Masihi, orang India ada tahun dia, orang Cina ada tahun dia. Kita orang Islam tahun pun tak ada. Lalu bincanglah mesyuarat di kalangan para sahabat. Bila mesyuarat, ada yang kata, apa kata kita mulakan namakan tahun kita ni ketika Nabi lahir, maka dinamakan Ammul Fil, tahun gajah. Bincang-bincang tak setuju. Bincang pula, kan? Akhirnya seorang yang sangat alim, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setengah riwayat kata tak boleh sebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kerana itu pendapat daripada Syiah. Nah, tapi yang eloknya ialah radhiyallahu anhu. Kan, kerana karamallahu wajhah ni ada cerita dia. Kerana Sayyidina Ali ni dia tak pernah tengok kemaluan dia. Allah pelihara wajahnya, itu hebatnya. Kita jangan tanya, lelek setiap hari. Jadi Sayyidina Ali kata, apa kata kita mulakan ketika Nabi hijrah? Maka sahabat pun bincang-bincang, oh betul juga no. Maka dinamakan tahun Islam ialah tahun Hijriyah. Lepas tu nak mula bulan apa pula? Apa kata sahabat, kita mula ketika Nabi lahir. Maka dimulakan dengan Rabiul Awal. Dia tak setuju. Sebab Nabi lahir ialah bulan Nabi meninggal. Nabi kan meninggal 12 Rabiul Awal, sama dengan Nabi lahir. Tentulah orang akan sedih. Lepas tu nak mula macam mana? Ada kata kita mula Zulhijjah, ada kata kita mula bulan Zulkaidah. Lalu kata Sayyidina Ali, dia seorang yang sangat faqih. Lalu kata Sayyidina Ali, ketika Zulhijjah kita buat haji. Bila selesai haji, Nabi pernah bersabda, kal waladat ummuhu. Selesai haji ni macam bayi yang baru lahir. Maksud dia tak ada dosa. Bila kita tak ada dosa, tentulah kita akan sambut dalam keadaan cukup bahagia. Maka lepas Zulhijjah, kita akan sambut bulan yang sangat bahagia. Kerana apa? Dosa kita tak ada dah. Maka apa kata kita mulakan bulan dalam Islam ini dengan Muharram. Maka Sayyidina Umar pun buat keputusan bahawa tahun ialah hijrah, tahun Hijriyah, maka dimulakan bulannya ialah Muharram. Maka kita pun sambutlah setiap tahun hijrah ialah 1 Muharram. Siapa yang tetap? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi berlakunya peristiwa hijrah bukan bulan Muharram, berlaku pada tanggal 27 Safar. Saya cerita sikitlah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni kan. Pada 27 Safar pagi tu, puak-puak Quraisy ni yang terdiri daripada banyak keturunan, banyak bani lah. Dan mereka ni mai daripada keturunan yang sama, iaitu keturunan Quraisy. Quraisy ni setengah riwayat kata ialah datang daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ni daripada Kilab ni, keturunan yang dikatakan Quraisy. Kan, Nabi Muhammad nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Fihr bin Ghalib
bin Malik, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Sampai kat sini tak ada khilaf. Tapi daripada Adnan sampai kepada Nabi Adam, ada ulama khilaf. Tengok Nabi ni diingat akan salah silahnya. Sampai Qusay bin Kilab ni lah yang dikatakan keturunan Quraisy. Dan mereka di bawah ni ada banyak bani-bani lah. Ada Bani Umayyah, ada Bani Hashim. Bani Hashim keturunan Nabi lah. Ada Bani Umayyah, ada Bani Mahzum. Bani Mahzum ni keturunan belah Abu Jahal, Amru bin Hisham. Bani Umayyah belah Abi Sufyan, yang kahwin dengan Hindun. Hindun yang bunuh Hamzah. Kan? Bani Hashim keturunan Nabi SAW. Dan Bani-Bani ni orang yang sangat hebat duduk di Mekah. Kerana Bani Hashim mereka menyediakan air minum kepada orang yang tunai haji. Bani Mahzum setengah riwayat kata menyediakan makanan. Bani satu lagi Bani Umayyah menyediakan tempat tinggal. Jadi mereka ni mempertahankan ego, sombong-sombong. Sombonglah. Sebab itu Abu Jahal walaupun dia tahu Nabi sampai tu benda yang betul, tapi dia tak boleh terima. Sebab apa? Sebab nak jaga keturunan ni. Kalau dia masuk Islam, jatuhlah keturunan Bani Mahzum. Jadi support pula Bani Hashim. Ketika mana Nabi ni diingat salah silah dah. Dan saya ingat salah silah dia. Abdullah Khairi bin Harun bin Syafi'i bin Awang Muhammad bin Ishaq bin Abdullah bin Yusuf bin Daud bin Kinnam bin Kinkau bin Kingkong bin tu kuma apa tu. Hampa jangan suruh aku ulang balik, memang tak betul macam aku hantam ya. Tak ingat pun saja aja kan. Tapi nak abang kata Nabi diingat salah silah dah sampai kepada Nabi Adam AS. Tu hebatnya Nabi. Ketika mana mereka bermesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ialah tempat yang dibina oleh nenda Nabi nama Qusay bin Kilab. Jadi puak-puak Bani Quraisy ni, orang Quraisy ni terdiri daripada banyak bani, mereka mesyuarat di Darun Nadwah. Masa mesyuarat tu siapa nak jadi pengurusi? Kan? Duk bincang-bincang, mereka kata kita lantiklah Amru bin Hisham. Tuan-tuan mungkin tak kenal siapa Amru bin Hisham. Nabi pernah berdoa, Allahumma hdi ila Umarain, berilah hidayah pada dua Umar. Umar yang pertama ialah Amru bin Hisham, Umar yang kedua ialah Umar Al-Khattab. Nabi minta bagi hidayah. Allah buka pintu hidayah kepada Umar Al-Khattab. Tapi Amru bin Hisham Allah tak buka hidayah. Sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa ni kehendaki. Ayat ni turun ketika mana Nabi SAW saat Abu Talib nak mati. Abu Talib kan bapa saudara dia, kan? Dia saat dia nak mati ni, Abu Talib ni selalu tolong Nabi, susah senang bersama, kena pulau, dia pun kena pulau juga. Sehingga ada di kalangan Bani Hashim ni makan rumput, tuan-tuan, makan pucuk-pucuk kayu. Kerana dipulau oleh keturunan Quraisy ni. Sebab Nabi Muhammad hina agama mereka, mereka kata, hina Tuhan mereka. Sehingga akan di saat Abu Talib nak mati ni, duduk terbaring atas katil tu, Abu Lahab ni bapa saudara Nabi tau, keturunan Bani Hashim. Dia ketika Nabi lahir, setengah riwayat kata dia buat akikah seekor unta. Sebab tu ada riwayat walaupun kata tak sahih, ketika mana setiap hari Isnin Abu Lahab ni ditangguh seksa dia, kerana dia meraihkan Nabi lahir dengan seekor unta dan membebaskan akan hamba. Hebatnya Ummu Aiman dibebaskan oleh Abu Lahab. Abu Lahab ni duduk sebelah Abu Talib. Di saat nazak dah, Abu Lahab bisik kat telinga Abu Talib, wahai Abu Talib, jangan tinggal ajaran nenek moyang kita. Nabi bisik kat telinga, ya ammi. Ammi ni bapa saudara sebelah ayah. Kalau khalah, bapa saudara tu mak saudara sebelah mak. Orang Arab ni dia beza. Dia tak panggil semua pakcik. Kita kalau pakcik semua belah mak belah ayah. Tak. Orang Arab kalau pakcik belah ayah disebut ammi. Kalau sebelah mak dia sebut khali. Itu beza. Sebab tu kena tahu sikit, kena ada ilmu tuan-tuan bab-bab ni. Jadi Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah syahidatu. Kata la ilaha illallah, aku jadi saksi. Abu Lahab bisik pula, nak tinggal ke ajaran nenek moyang kita? Nabi bisik lagi, ya ammi kata la ilaha illallah, aku jadi saksi. Ni Abu Lahab ni nak tinggal ke ajaran nenek moyang. Tiba-tiba di saat nak mati tu,
Apa kata Abu Talib? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Bila sebut aku kekal aja, mati tuan-tuan. Mati dalam keadaan kufur perintah Allah. Mati dalam keadaan kufur kepada agama Allah. Akhirnya apa? Nabi sedih tuan-tuan. Nabi tadah tangan. Ya Allah, Abu Talib ni selalu tolong aku. Ya Allah, susah senang bersama. Ampun dosa dia. Turun ayat ni. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Tapi oleh kerana Abu Talib ni selalu tolong Nabi, Allah hantar Jibril. Ya Muhammad, oleh kerana Abu Talib ni selalu tolong kamu, dia akan diseksa di dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam di atas sekali. Neraka paling bawah nama Hawiyah. Atasnya ada titik sirat. Siapa yang masuk neraka Jahannam ni? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Allah sediakan neraka Jahannam ni untuk orang Islam yang ingkar perintah Allah. Dia ni wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila masuk neraka Jahannam ni bukan ditarik elok-elok, dilempar ulqu. Dalamnya sami'u laha, mereka mendengar syahiqan wa hiya tafur. Ni duk dengar jeritan manusia. Ya Allah, keluarkan kami, dan mendidih api neraka ni. Takadu tamayyadu minal ghaid, hampir terpecah disebab marah api neraka. Tu neraka Jahannam ni paling simple untuk orang Islam yang ingkar perintah Allah. Yang bawah sekali nama Hawiyah untuk siapa? Untuk Haman, untuk Namrud, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi, Abdullah bin Ubay. Hampa jangan silap lah. No? Ni atas tu kata Jibril, oleh kerana Abu Talib ni selalu tolong kamu, susah senang bersama, maka dia akan diseksa dalam api neraka Jahannam. Dia akan diseksa dengan diambil sebesar ibu jari kamu bara api. Besar ni lah. Lalu diletak bawah tapak kaki Abu Talib, nescaya menggelegaklah otaknya. Dia ada di kalangan kita, jumpa saya, Ustaz, kalau semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Oh, dia kata saya macam tu. Kalau siapa semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Dia ingat neraka tu, tuan-tuan, wahai adik-adik, abang-abang, kalau nak buat maksiat, tuan-tuan ada peti api kan? Tuan-tuan ada peti api tak? Amboi, macam tak mengaku lah isap okok kan? Terai peti api. Ni, api dunia ni tuan-tuan, api dunia tu telah disaringkan daripada 7 kali panas api neraka. Kalau siapa nak buat maksiat, terai. Nyala api, peti api tu letak bawah punggung. Kalau tahan 20 saat, buatlah maksiat. Kalau tak tahan, tu saudara buat. Kalau hampa tak sanggup letak bawah punggung, apa menyala, pegang lah. Hampa letak bawah tangan. Boleh tahan 20 saat, buatlah. Nak buat maksiat, biar buat. Kalau tak tahan, jangan buat. Itu saringan 70 panas api neraka. Tu pun tak sanggup dah. Allah, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Nabi berdoa, beri hidayah. Akhirnya Allah bagi hidayah pada Umar Al-Khattab. Tapi Allah tak bagi hidayah kepada Amru bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ni dalam mesyuarat Darun Nadwah tu, mereka lantik dia jadi ketua. Dia digelar Abu Jahal, bapak bodoh. Bodoh apa? Bodoh dalam benda baik. Benda hak jahat dia cerdik. Kita dalam kampung bujang kita ada tak? Ada. Cakap pandai sangat, lantik jawatan kuasa masjid. Kan? Lantik main mesyuarat. Dalam mesyuarat dia kata, ni kita nak sambut Ma'al Hijrah ni, kita nak buat apa? Dia tak ada idea. Tak ada idea, tak kerti nak bagi idea apa. Dalam baik dia bodoh. Tapi bila sambut tahun baru, lepas lantik dia jawatan kuasa. Ni kita nak sambut tahun baru Masihi, nak buat apa? Dia angkat tangan awal. Nak buat apa? Karaoke dia kata. Ada. Ni dia Abu Jahal, bapak bodoh. Bodoh dalam benda yang baik. Benda jahat dia terdik. Maka dia lantik dah. Lantik dia kata, Muhammad ni duk hina agama kita. Duk hina Tuhan kita. Duk kata Tuhan kita ni kita buat daripada buah kurma. Lapar, ambil kepala Tuhan kita makan. Ni Tuhan apa duk hina? Apa kita nak buat ni? Akhirnya bangun Abul Aswad. Tuan-tuan, Abul Aswad ni namanya Abu, bapa Aswad tu hitam. Sebab tu tuan-tuan kalau nak bagi nama elok-elok. Tambah kalau isteri kita orang perempuan kan dapat anak, bagi nama Humaira, pipi merah. Macam itulah kalau isteri kita kan balik rumah, kita jumpa dia, Humaira, pipi merah.
Sebab digalakkan. Nabi kalau isteri dia Sayyidina Aisyah, dia akan panggil Humaira. Tapi dia kata nak panggil macam mana, Ustaz, bini saya bukan pipi merah, hitam. Kalau hitam panggil Hajarul Aswad. Batu hitam. Sebab tu ada orang bagi nama Nur Hajarul Aswad. Kaedah tak betul. Nur tu cahaya, Hajarul Aswad batu hitam. Batu hitam, nur tu cahaya batu hitam. Lah, batu hitam bukan bercahaya, dia berkilat dah kan. Sebab tu nama bagi elok, kena bagi faham. Jumpa ustaz, jangan pakai Google. Baru ni ada seorang pakai Google. Dia dah report dah dekat jabat pendaftaran. Dia nak main tahnik dengan saya. Saya nak baca doa tahnik kan. Kalau tuan-tuan nak baca doa ni, kalau orang tahnik kan, baca doa ni, U'izu, sebut nama. U'izu, nama apa? Sebut nama. Bikalimatillah tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung, sebut nama, dengan kalimahmu yang sempurna daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencela. Syaitan celaka tu apa? Budak-budak ni kadang-kadang umur sibian duk main kacau, dia teriak. Kita minta lindung. Kemudian mata yang celaka, penyakit ain. Sebab tu bila kita bagi kat budak tengok budak kan, kita pegang, comelnya. Mulut sebut comel, tapi hati hidung kembang macam pak dia. Tu bahaya, penyakit ain. Jaga tuan-tuan. Sebab tu orang tua-tua bila tengok baby, dia suruh sebut benda tak elok dia. Muka macam tik lembu. Sebab bila sebut tak elok, dia jadi elok. Orang dulu. Sebab penyakit ain. Jadi saya nak baca doa. U'izu, sebut nama apa? Saya kata nama apa anak? Nur Nariyah Antiqah. Tuan-tuan faham tak? Nur cahaya, nar api. Nur Nariyah Antiqah. Saya kata, adik ambil nama di mana ni? Ambil dalam Google. Saya kata, hantau dak makna ada nur cahaya, narut api. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nar tu api. Cahaya api. Api neraka. Dia kata, Allah tu nak buat macam mana Ustaz? Hang daftar lagi? Daftar dah. Saya kata, susah nak pergi, apa nama ni, hampir tukang lah. Dia kata, bagi nama Nur Atikah sudahlah. Nariyah tu, nar tu neraka. Sebab tu bagi nama elok tuan-tuan. Kan, nama Abdullah Muhammad lah tak ada dah. Baru ni mai jumpa saya, nama apa? Mikael Nicholas. Aku tahan ni nama apa pelik ni anak. Mikael dah malaikat, Nicholas tu ambil mana pula dah. Nama Mikael. Baru ni saya jumpa seorang tu bagi nama Israel. Agak-agak patutlah. Selagi dia main sekolah kan, cikgu kata, ni kawan kita seorang ni tak main lagi. Nama apa? Israel. Kalau Israel main mati habis tuan-tuan. Baru ni Sarawak-Jaya jumpa ada seorang nama Arwah. Umur dia dekat 40 dah. Nama Arwah. Saya kata pasal apa nama Arwah? Dia kata dulu ayah saya nak pergi daftar nama Ar-Rahim. Yang daftar tu Sing. Ni alam susah matoleh dah kata Ar-Rahim, Arwah tu Arwah. Lepas tu saya jumpalah dia 2 hari lepas. Kan, bila jumpa kawan saya ni, Arwah ni baik sungguh dengan saya, baik sungguh. Satu hari pensyarah saya ni, dia kata, "Weh lah, aku jumpa kawan hang kemarin. Kawan baik hang hang." Saya pun tanya, siapa dia? Arwah kak? Dah kemarin aku jumpa tak mati lagi, dia kata. Dah arwah ke? Doa hidup lagi kemarin. Saya kata nama dia Arwah. Lah aku ingat hang kata mati dah. Sebab tu penting bagi nama elok. Macam saya nama Abdullah Khairi, hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Bagi nama elok. Ni kan? Sebab tu Nabi nama Muhammad terpuji. Muhammad Ahmad tu terpuji. Kita lah ni tak ada dah. Orang tak bagi nama Muhammad dah. Nama pelik-pelik. Muhammad terpuji. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia, kalau boleh dalam rumah kita kena ada nama Abdullah, Abdul Samad, Abdul Razak kena ada, ataupun Abdullah, ataupun Muhammad, ataupun Ahmad. Kalau Muhammad Ahmad terpuji. Kita kalau kampung bujang nama Muhammad, dia tak panggil Muhammad, dia panggil Mat. Batu gelap pula tu. Mat panjang, mat kurma. Saya kampung saya mat ketuk busuk. Mana ada kentut wangi tuan-tuan, dia bergelak ni mat ketuk busuk. Jam tuan-tuan, kalau mat
Muhammad terpuji. Kalau mat, mati. Kita dah panggil pakcik mat, duduk ada pakcik mat, patut dia bila nak mati, tu dia tu umur tak panjang. Kencing manis, darah tinggi, lemak jantung. Kalau mat, mati. Kalau Muhammad terpuji. Kita ni pelik tu. Kalau Harun, Un. Harun tu nama nama Nabi, panggil Un. Kalau Ismail, Me'e. Kalau Ismail nama Nabi. Kalau Me'e dalam bahasa Arab, sengit. Me'e tu jalan sengit tu. Sebab apa? Panggilan, kena panggil elok. Jadi Nabi nama Muhammad terpuji. Ketika mana bangun Abul Aswad, bapa hitam, dia kata apa? Apa kata kita tangkap Muhammad, kita buang daerah jauh-jauh, kita buang dia supaya dia jauh daripada kota Mekah. Lalu bincang. Yang jadi ketua Abu Jahal lah, nama Amru bin Hisham. Tapi dia ni cerdik tuan-tuan. Dia kata kalau kita buang daerah Muhammad jauh-jauh, tidakkah Muhammad ni seorang yang amanah? Kita gelak dia Al-Amin. Kalau kita nak pergi mana, harta kita bagi dekat dia, simpan rumah dia, esok balik harta duk macam tu lah. Dia ni amanah, cakap dia lemah lembut, akhlak Nabi tuan-tuan. Jadi kalau pergi buang jauh-jauh, nanti dia akan pengaruhi penduduk di sana, bentuk tentera, serang kita, habis kita. Tak boleh pakai Abu Aswad pandangan ni. Bincang, bangun seorang lagi. Apa kata kita tangkap Muhammad, kita sedia satu tong. Lepas tu kita masuk di dalam tong tu, kita letak dalam Kaabah. Dulu Kaabah tak ada pintu. Biar dalam tu, jangan bagi makan, jangan bagi minum sampai dia mati kering. Bincang. Tidakkah Nabi keturunan Bani Hashim, orang yang sangat dimuliakan, ketuanya Abu Talib ialah menjadi pimpinan. Jadi masa tu Abu Talib dah meninggal, kan? Jadi macam mana ni? Kalau bubuh, tentu keturunan Bani Hashim akan tuntut bela. Tak boleh buat macam ni. Semua mereka datang daripada keturunan Quraisy. Tok nek yang sama walaupun bani yang berbeza. Tentulah tak terlintas dalam hati mereka nak bunuh ni keturunan sendiri. Takkan terlintas punya. Nak bincang lagi macam mana nak buat. Tiba-tiba di belakang, apa kata kita bunuh Muhammad? Dia pegang macam tu kan. Saya dulu pernah keluar album tahun 80-an tu. Yang bunyi macam ni. Sakarat! Sebuah Mercedes meluncur laju di lerенgan bukit. Mana anakku seorang doktor? Mana anakku seorang lawyer? Mana anakku seorang cikgu? Mana dan mana? Tu pernah dengar CD tu? Pernah tak? Hang pernah, orang lain tak beli. Haram tak laku tuan-tuan. Mereka duk beli Siti Nurhaliza. CD saya tak laku tuan-tuan. Zaman tu saya dulu kan keluar CD tu Sakratul Maut. Masa tu famous lah tuan-tuan kan. Ni dia kata apa? Kita bunuh Muhammad. Semua. Takkan nak bunuh keturunan sendiri, keturunan Quraisy. Semua. Mana nak boleh kita bunuh keturunan kami yang sama? Kita buat macam ini, dia kata. Nurutus Sipudin, kita buat macam ini. Kita lantik di kalangan 20 pemuka-pemuka yang mana mereka ini masih muda. Kita berikan mereka pedang kerana mereka pandai bermain pedang. Hantar rumah Muhammad, 20 pemuda Quraisy ini pergi cincang beramai-ramai. Tercengang. Betul juga tu. Kalau lantik semua, tentulah Bani Hashim tak boleh ambil tindakan. Sebab semua bertindak. Bila kata macam tu, akhirnya mereka setuju. Pagi mereka bincang, 27 Safar. Pagi bincang, petang turun ayat kepada Nabi Jibril mai. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang kafir, mereka berbincang, kan? Macam mana mereka berbincang mengadakan tipu daya untuk menangkap kamu, untuk membunuh kamu, untuk mengusir kamu. Mereka mengadakan tipu daya. Allah mengadakan tipu daya. Perancangan tipu daya Allah lah yang lebih baik. Tuan-tuan tengok, mereka mengadakan perancangan, Allah hantar kepada Nabi perancangan. Sebab tu dalam hidup kita kena merancang.
Banyak kita buat kerja apa, hidup kita rancang apa pun dah. Hidup kalau tidak merancang, tuan-tuan merancang untuk gagal. Ni nak panggil ceramah ni, hampa tahu tak Dr. Zakaria telefon berapa lama? Tu rancang tu. Telefon saya dulu, saya kata telefon PA saya kan. Oh, dia naik poster dah, aku pun terkejut, tak bincang naik dah. Tu semangat tu. Siapa buat poster? Siapa telefon? Lepas tu pula, siapa buat makan? Malam ni ada makan tak? Ada tak? Ada tak? Ada. Kalau tak ada makan, tak main ramai macam ni. Aku tahu lah kan. Lepas tu, siapa tukang masak? Daging korban hak lama apa? Kan? Siapa tukang masak? Lepas tu, siapa iyah ni pentas ni? Ni mesti orang jantan iyah ni. Aku tahulah. Kalau orang perempuan ada tudung semua cukup. Ni haram tudung apa pun tak ada. Ni mesti geng jantan macam ni pakai letak ayat haram tak buka tuan-tuan. Kalau orang perempuan dah depa buka tuang lelok ni kena buka sendiri tuan-tuan, nak buat macam mana? Jenis jantan. Lapak ayat minum dulu nu, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan saya ajak sikit. Benda ni ilmu. Kalau tuan-tuan nak minum air Zam-Zam, tuan-tuan baca doa yang saya baca tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Kemudian tuan-tuan bahagikan ayat Zam-Zam tu kepada 3 bahagian. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rani, dia kata bila dah bagi, minum ayat Zam-Zam tu dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bila dah telat, kata alhamdulillah. Kemudian minum pula bahagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiga apa habis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rani, dia ambil satu hadis, dia kata jika sekiranya ayat tu berada dalam tubuh kamu, kamu tak akan buat maksiat. Tu cara minum ayat Zam-Zam. Sebab tu penting ilmu. Kita kadang ni tak ada kedegok kan. Tu kaedah. Nanti saya bagi tuan-tuan apa yang boleh saya ajar pada tuan-tuan bila terlintas dalam fikiran saya. Masuk tadi tak mana tadi tak lupa dah. Tak mana? Tengok, inilah anak murid yang baik. Ini duduk, tahu, aku pun tak tahu, ustaz tak tahu lagi, aku tak tahu. Dia pun tengok kadang lupa ustaz ni, lah umur 58. Dia bila ceramah saya kalau sejuk sangat, tahu dah masalah apa? Nak terkencing. Ni sejuk ni lagi. Tak lepi lama tu tak, 1 jam suku. Dia tak dia lah, kalau ceramah 1 jam setengah, dia duduk ujung tanduk dah tuan-tuan. Saya lagi mesti terkeluarnya. Tak tahan dah tuan-tuan. Dia main umur tua kan. 58 dah tuan-tuan. Bukan muda dah. Anak pun lepas habis dah. Jadi tuan-tuan dia bincang. Sebab tu kena bincang. Apa buat kena bincang? Malam ni kita nak buat kerana perancangan elok-elok. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam hidup kita ada perancangan tak? Ni aku nak pencen dah. Saya jumpa abang kita pencen polis. Tengok jumpa kat masjid. Alhamdulillah. Dulu balai polis Sungai Dua abang tu. Jumpa kat ni kah? Ini kena ada perancangan. Aku pencen esok, aku nak mengaji ya. Ni kena ada perancangan. Kalau hidup tak merancang, tuan-tuan merancang untuk gagal. Ni orang kafir Quraisy ni merancang dekat Darun Nadwah ni. Nabi merancang. Merancang macam mana? Nabi jumpa dulu kawan yang baik nama Saidina Abu Bakar. Jumpa Saidina Abu Bakar, bincang macam mana nak buat. Kita hidup tak ada merancang. Bincang merancang apa pun tak. Tak apa, pencen nak buat apa? Tak tahu nak buat apa, tak tahu. Jadi macam seorang bekas pengarah custom. Ni pencen ni, jogging tu. Pakai seluar katok. Umur 60. Tahu tak seluar katok? Hampa tak tahu apa seluar katok. Seluar katok tu alah polis lama dulu, dia besar. Sampai dekat lututnya. Duk jogging dengan perut buncit tu. Saya kata, Datuk, pencen buat apa? Tak buat apa. Tak, jogging bagi sihat. Jogging. Tak tahu nak buat apa? Jogging. Lepas jogging, PT buy roti canai 10 biji. Dia kata, sihat dah, tutuh pi. Tutuh 10 biji. 2 bulan dah, mati depan kedai roti canai. Mati tuan tu lah. Allah, dia ingat jogging sihat, makan roti canai.
Masjid pun tak mau pi lagi. Hang tak rancang ke nak mati dah, oi. No, umur 60 dah. Mainlah tambah ilmu. Bila kita tambah ilmu, kita akan tahu mana betul, mana salah. Ada ilmu, kita tahu mana yang kita buat dulu, priority, mana tak perlu. Mana yang halal, mana haram. Mana harus, mana mubah. Kan? Mana sunat, mana wajib. Bila ada ilmu. Tapi bila tak ada ilmu, kita tibai semua. Saya jumpa baru ni seorang pakai serban. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Pasal apa? Dapat rezeki terpijak. Kita terpijak macam mana? Masjid mai, tapi bila orang mengajak, belah balik. Dia balik-balik rumah, jumpa rantai. Rantai mai, dia pergi jual rantai tu, dia pergi beli makan kat anak-anak dia. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, rezeki terpijak. Saya kata kat dia, abang mengaji mana? Halal ke tu rantai tu? Hak abang ke? Dah jumpa. Dalam hati kepala otak hang, aku geram tuan-tuan. Itu bukan hak kita. Hang pi gadai duit tu haram untuk kita. Bukan hak kita. Ada orang jumpakan RM10. Taibai tu Kalau RM10 kecil-kecil ni, tuan-tuan tak boleh ambil. Macam mana? Tuan-tuan bubuh dalam tambung masjid, niat pahala untuk duit orang empunya duit. 10 duit ni, RM10 ni aku jumpa. Bubuh dalam masjid, cari tak jumpa dah. Ya Allah, pahalanya untuk orang yang jatuh ni, ya Allah. Bubuh dalam tabung tu. Bukan duit kita. Tapi tak ada ilmu, dia tiba beli rokok. Sebab tu kena ada ilmu. Bila ada ilmu kita tahu, yang ni salah, yang ni betul, yang ni benar, yang ni tak betul, yang ni kita buat dulu, yang ni tak. Macam kita kalau ada ilmu semayang, kita semayang dengan ilmu, sedap Betul tak? Allahu Akbar. Pasal apa kita angkat tangan? Kita angkat tangan surrender dah. Yang paling besar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi ada di kalangan kita, Allah, kereta tak kunci. Kereta tak kunci lagi. Rupanya kereta lebih besar daripada Allah Maha Besar. Tapi orang ada ilmu, tak ada dah. Harta apa, kereta apa, tak ada dah. Saya pernah rumah seorang Datuk Seri. Saya cerita tuan-tuan. Datuk Seri ni kaya sungguh. Lah Tan Seri, jangan cari nama apa. Ni rumah dia, ruang tamu ni besar masjid ni. Besar masjid. Tapi orang yang baik tuan-tuan panggil saya pergi solat hajat. Solat hajat. Saya pergi ruang tamu besar ni. Saya nak tanyalah orang duk kampung Bujang ni. Ada tak rumah tuan-tuan ruang tamu besar ni? Tak apa, 40 kali 40 ya. Tu pun besar sangat kan. Rumah saya dulu 40 kali 40 ya. Situlah tempat masak, makan, tidur situlah. Orang susah tuan-tuan. Ni, besar ni. Sampai-sampai, Ustaz mai dah. Mai Ustaz, mai. Dia tak tikar sejadah. Saya naik terus. Lepas dah Allah qamat, saya pun naik lah. Semayang maghrib, jadi imam. Allahu Akbar. Bila semayang, kita baca Fatihah, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim ya, buka mata, tarik nafas. Rupa-rupanya ruang tamu bawah ni cermin semua ni. Bawah tu kolam ikan duk berenang. Saya nak sambung Maliki Yaumiddin tu, ikan Aropaima melintas kat bawah jadah. Syup, aku tak khusyuk dah. Duk tengok bila nak patah balik ni, tuduh ikan. Tak khusyuk dah bang. Sebab Fatihah ni kalau 50 tahun tak payah hafal. Automatik angkat takbir, doa iftitah. Lepas iftitah, Fatihah. Tak payah hafal lah. Kan? Jadi kita pun Maliki dia tengok, tahu. Ya Allah lawannya. Ya Allah. Habis semayang. Perut nak terberak. Kita main tadi duk kemut dah. Kan? Wudu adat, perderah terus. Datuk Seri. Habis doa ni nak abad kat Datuk Pasal apa Ustaz? Saya nak terberak. Saya nak pergi tandas. Ustaz ni tak apa, saya nak pergi tandas tu. You have to go through 10 room. At the end, toilet. Cakap orang putih dengan saya. Kan kadang-kadang kita pun ceramah kena cakap orang putih juga. Sebab cakap orang putih ni nampak macam cerdik. Tapi ada orang cakap orang putih nampak bodoh lagi. Bodoh. You have to go through 10 room. At the end, toilet. Saya pipi nak sampai toilet tu lalu 10 bilik.
Saya nak tanyalah orang duduk di kampung bujang ni. Ada tak rumah dia nak sampai toilet tu kena lalu 10 bilik? Tak ada no. Kalau tak ada, tuan-tuan orang susah sama dengan saya aja. Dengarlah aku ceramah ni. Janganlah sombong. Tak ada apa pun. Allahu Akbar. Sampai-sampai cari pintu bilik, tak ada. Mana toilet ni? Rupa depan toilet tu bilik bibi Filipina. Dia buka. Excuse me, can I help you? Saya nak habaq berak dalam bahasa Inggeris, lupa. I want to throw a big water. Big water, ayat besar. Apa dia berak tu? Big water tu Dia kata big water. Toilet? Ya, toilet. Where is toilet? Toilet in front of you. You have to step down. It will open because got sensor. Orang kampung bujang faham tak? Hang pijak depan tu, pintu tu pakai sensor. Dia akan buka sendiri. Saya nak tanyalah orang kampung bujang. Ada tak pintu tandas tuan-tuan pakai sensor? Sensor apa? Pintu melekang dah. Hak paling teruk pintu berak pakai ikat yang getah. Saya pernah pi satu masjid tuan-tuan dekat Melaka. Pi kita nak berak duduk, pintu selak tak ada. Allah, selak tak ada. Takkan nak pi kau belah tu. Lain kali pegang kena duduk depan. Bila duduk depan kok, betul-betul dengan bungkuk tak keluar. Duduk teran tak keluar. Macam mana nak buat dah tu? Lain kali pi duduk belakang, bubuh ayak lan timba. Bagi penuh tolak dengan kaki sandal kan. Sandal tak rapat. Kita duk konsentrate penantian penuh penyiksaan. Tengah konsentrate tu kan, ada mangkuk ayun masuk, dia tengok pintu tak rapat. Dia ingat tak ada orang. Dia pergi tolak solat saya. Allah! Dia tengok, Ustaz! Dia boleh tanya pula, Ustaz buat apa? Aku tak boleh lupa tuan-tuan, orang Melaka. Saya pergi Melaka tuan-tuan, masuk tandas mereka, ada pantun tuan-tuan. Burung marak ikan lampam, lepas berak sila pam. Saya ubah kat sekolah saya. Burung merak ikan lampam Kuala Kedah, lepas berak sila pam. Siapa tak pam haram jadah. Hampa boleh kan ni kat masjid kita Al-Muttaqin ni. Kan ada berak jenis tak pam pun ada. Aku tahulah, saya pergi kat Kelantan. Saya dengan Ustaz Aslin. Sampai pada masjid tu, habis kami, Tok Imam, saya nak pergi tandas tak? Pasal apa? Ustaz nak berak. Nak berak? Ustaz jangan pergi tandas tu. Tandas masjid lah. Hak luar tu. Saya kata pasal apa? Teruk Ustaz. Mereka cucuh berlubang habis yang dadah ni. Lepas tu selak pun tak ada. Ustaz jangan pergi. Ustaz masuk tandas saya. Tandas Tok Imam. Saya pun masuk tandas Tok Imam tepi tu. Masuk lampu tak ada. Kita pun pakai lampu ni buka kok duk tutup. Angkat tai timur penuh. Tai Pak Imam. Ya. Saya tadi berebut dengan Ustaz Aslin. Dia kata aku dulu. Dia kata aku tak tahan dah. Tengok tak jadi berak. Tai naik balik tuan-tuan. Dia kemut naik balik. Aku tutup aku keluar. Pipi kita abang Ustaz Aslin. Okey, hang pula. Dia pipi buka lampu tak ada. Dia pun tekan macam tu Tekan, angkat. Dia tengok tai timur. Dia ingat tai aku. Dia keluar, dia kata, "Lah apa hai?" Dia kata, "Apa? Hang berak tak pelah." Saya kata, "Bukan tai aku, tai Pak Imam." Aduh tuan-tuan. Ni tandas Datuk Seri ni pakai sensor. Pijak terbuka sendiri. Tuan-tuan tandas tak pakai sensor ke? Alah, pintu pun pakai dawai. Kalau pintu pakai dawai, tuan-tuan orang susah sama dengan saya aja. Dengarlah ceramah aku ni. Aku susah juga. Tapi boleh aku ceramah ni kerana apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang beriman, orang ada ilmu sikit. Dengan sikit saya boleh duduk sini. Kalau tidak saya sama dengan tuan-tuan aja. Akhirnya bila saya masuk, dia lock sendiri. Tak, kita pun buka sulak duduk lepas berak, cari kepala paip tak jumpa.
Rupanya ni tandas Datuk Seri tu pakai sensor. Sensor, maksud dia tepi tu ada lampu merah macam ni. Jadi kita buat dekat lampu tu, cap. Ni yang tempat duduk tu dia akan goyang. Cum, 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 cum. Jadi kita tak payah goyang, kita tunggu ya dia goyang sendiri. Goyang ni. Lepas tu hak bawah tu tembak. Pum. Dia gosok sendiri, dia gosok. Saya nak tanyalah tuan-tuan duduk kampung bujang ni. Ada tak tandas tuan-tuan vibrate dia gosok sendiri? Kalau tak ada, hampa susah sama dengan aku ya. Saya rumah saya tuan-tuan dulu tandas berak atas pokok yang tumbang. Pokok tumbang tu berak, duduk cakung. Yang penting tutup kepala, bawah mampu pi. Susah. Bila malam, tuan-tuan tahulah, bila malam hujan turun nak pi tempat jauh. Rumah kami ni jauh sungguh, lautan. Ayah sedia cangkul, dia korek lubang siap-siap. Bila hujan turun, air penuh. Tak boleh nak cangkul. Dia sedia plastik. Berak dalam plastik, ikat-ikat. Ya. Susahlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan susah sama dengan saya je. Dengarlah ceramah saya ni. Sekejap je, 1 jam lebih je. Lebih tak boleh aku nak terkencing. Akhirnya saya duduk tengok nak buat macam tu, dia keluar pum. Buat tu 3 kali dia keluar 3 cabang. Buat 4 kali dia stop. Habis tak payah gosok. Saya pun pakai seluar pi jumpa Datuk Seri. How much you spend your money to build your toilet? Oh, cakap orang putih kan. Berapa banyak hang guna duit nak bina toilet? 250,000. Tandas saja 250,000. Tandas. How many room in your house? 50 room. How much you spend to build your house? 20 million. 20 juta. Rumah saja 50 bilik. Dia kata saya, Ustaz, saya panggil Ustaz ni bukan nak tunjuk tandas saya 250,000, rumah 20 juta, ada 50 bilik. Saya panggil Ustaz ni, kami tak boleh duduk dalam rumah ni 2 minggu lah. Tu yang panggil Ustaz buat solat hajat ni. Datuk duduk mana? Kami tidur dalam kereta Belfire 2 minggu dah. Rupanya rumah itu bukan ketenangan untuk dia. Kita duduk kampung bujang, rumah 4 bilik, sombong bukan main. Masjid tak main. Hampa nak jadi apa? Berasa hebat dah macam tak mati tu. Allahu Akbar. Rumah 2 bilik, 3 bilik ya. Ni tangga masjid pun tak pijak lagi. Ni kita main ceramah ni pun tak main juga. Aku geram lah. Haji tak main ni. Hei! Kena tegah tu, kena tegah. Kan? Sebab nu bukan tegah tuan-tuan, nu tak main, tak main. Saya pernah lah buat ceramah, lepas buat ceramah di Pantai Remeh. Saya jerekah macam tu, ada seorang makcik latah. Dia kena, hoi! Dia bangun tu Ustaz babi. Saya kena babi balik awal tuan-tuan. Tak ada yang latah nak minta maaf lah. Sebab apa? Allah tak main juga. Ni Nabi SAW, akhirnya apa yang berlaku? Kan mereka, Nabi mengatur perancangan. Jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata macam mana nak buat? Malam ini kita bergerak pukul 2 pagi. Nampak? Ada perancangan. Hidup rancanglah tuan-tuan. Lepas pencen nak buat apa? Pagi-pagi bacalah Quran. Saya 58 dah. Saya tetapkan pagi-pagi 5 lai. 5 lai mesti baca. Tak baca tak boleh duk. Ni 58 dah. Siapa yang umur 50 sama dengan saya, jangan lupa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita duk baca surah Sajadah kan? Mereka akan merenggangkan punggung mereka daripada tempat tidur mereka. Dah bunyi dah. Tempat tidur mereka. Kerana apa? Mereka akan bangun solat. Solat 2 rakaat. Siapa yang 50, 60, bangunlah bang. Solat 2 rakaat. Saya kalau ada masalah, 3 perkara saya buat. Allah, peninya ada masalah ni tak selesai ni. Pertama, saya akan solat 2 rakaat. Yang kedua, lepas solat saya akan doa sungguh-sungguh. Dalam doa saya menangis. InsyaAllah selesai. Tuan-tuan, bangunlah bang, 50 dah. 58 dah, 60 dah. Ni minta dengan Tuhan. Ya Allah, aku banyak dosa. Bercakap dengan Tuhan. Ya Allah, kalau tuan-tuan jumpa Dr. Zakaria, Doktor minta RM10, dia bagi RM10.
Minggu depan, doktor, RM10, dia bagi RM10. 2 minggu lepas tu, doktor, RM10, dia bagi juga. Tapi muka lain dah. 3-4 minggu lepas tu, tengok saja doktor, dia cabut lari lah tuan-tuan. Tapi Allah dah minta lah tuan-tuan. Minta lagi Allah suka. Banyak kita duk minta dengan manusia. No, minta dengan Tuhan. Ya Allah, aku ada isteri, ya Allah, awaklah tak mau dengar kata aku, ya Allah. Minta, aku ada anak, cakap, menangis, ia beku. Fa in lam tabku fatabaku, tak boleh paksa. Air mata yang mengalir cara paksa, padam api neraka kita. Saya tak boleh padam api neraka tuan-tuan, padam sendiri. Bangun 2 rakaat, doa, menangis. Saya kalau ada masalah, minta. Ni banyak kita, Allah, doa tu, ya Allah, doa macam semalam. Macam semalam. Alah, macam itulah ya Allah, lupa apa dia tahu. Doa. Minta. Banyak orang minta dengan manusia. Bangun pagi, pukul 2 pagi nak buat nasi lemak, meniaga. Pi meniaga, pukul 2 bangun dah. Pi meniaga pukul 8. Ni cari rezeki, lupa pemberi rezeki. Semayang subuh dah. Allahu Akbar, nak jadi apa ni no? Bangun pagi, nak cari dunia seisinya. Tak semayang solat sunat subuh, dunia seisinya. Sebab tu solat sunat subuh masih ada waktu, boleh buat sebelum pun boleh. Kalau tak sempat kita semayang subuh, buat selepas pun boleh. Syarat ada lagi waktu subuh. Kerana apa? Pahala dunia seisinya. Banyak orang tak buat, rugi. Dia cari dunia, lupa dunia seisinya. Ni, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, kawan yang baik. Sebab tu kita dalam nak buat ibadat, nak buat baik, kena ada kawan yang baik. Kawan yang baik. Sebab Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dengan agama kawan dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka tengok dengan siapa dia kawan. Makcik, maklum, kalau nak tengok anak kita bagus tak bagus, tengok dia kawan dengan siapa. Kalau dia kawan dengan kaki isak okok, anak kita pun isak okok. Tengok dengan kawan. Kalau kita nak tahu anak kita macam mana, tengok kawan dia. Kalau kawan dia selalu main masjid, insya-Allah anak kita main masjid. Kalau anak kita duk hisap, tu hisap apa tu? Hisap vape. Anak kita vape ah. Kalau anak kita, kawan anak kita selalu macam mana? Main masjid, semayang berjamaah, baca Quran. Anak kita macam itulah. Tengok dengan siapa kita kawan. Sebab tu kata Hasan Al-Basri, dia kata istaksiru, perbanyakkan minal asdiqa'il mu'min, kawan yang beriman, fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, kerana kawan beriman tu akan bagi syafaat di akhirat esok. Kita boleh masuk syurga bukan dengan amalan, tapi dengan kawan boleh masuk syurga. Tuan-tuan duduk dekat Masjid Al-Muttaqin kan, Kampung Bujang ni. Kalau ada di kalangan kita selalu main semayang, main dengar mengaji, tiba-tiba kawan kita masuk dalam syurga. Ni kita dalam syurga tu, angkat-angkat tangan. Ya Allah, usuk mana usuk? Usuk mana? Usuk mana? Abang usukmu selalu duk main mengaji sekali main masjid. Mana dia? Kita boleh tanya. Ni malaikat kata, sebab orang yang duduk dalam neraka, gigi dia sebesar bukit Uhud. Jadi duduk tu, orang yang dalam neraka tak boleh keluar. Tapi orang dalam syurga boleh tengok. Sebab apa? Kita dalam penjara kan, mana boleh keluar. Tapi orang luar penjara boleh ziarah. Dalam syurga ni boleh tengok. Pergi tengok-tengok abang usuk dalam neraka. Ya Allah, tolong ya Allah keluarkan dia. Dia selalu dengan aku di masjid. Pasal apa dalam neraka? Dengan kawan ni, Allah keluarkan dia. Tuan-tuan, tengok, sebab tu kena ada kawan yang baik. Tuan-tuan duduk Kampung Bujang ni, ada tak kawan yang baik? Ada tak kawan yang baik tu jumpa kita? Lah, jom masjid lah. Ustaz apa tu, derekah tu, dia ceramah malam ni. Jom kita pergi. Dia ajak kita. Kawan yang ingat kita pada Tuhan, itu kawan yang baik. Kata Sayyidina Umar, dia kata, ma'u'tiyal abdu, tidak akan diberi seorang hamba ba'dal Islam, selepas Islam, ni'matan khairan, satu nikmat yang sangat baik, min akhis salih, iaitu saudara yang salih. Fa iza wajada ahadukum waddan falyatamassaka bihi. Kalau kamu dah jumpa kawan yang soleh tu, pegang elok-elok. Pegang elok-elok. Kawan yang ingat kita dengan Tuhan, nikah kita ni, duduk dekat Kampung Bujang, tak tahu nak buat apa, ada kepala dah. Jom kita pergi dekat sekolah Ustaz Abdullah Khairi, kita buat lawatan sewa bah. Kawan macam tu, ikut dah.
Ini dak. Korea. Siapa nak pergi Korea? Korea apa? Jalan pun macam penguin dah. Menunjukkan anak jalan masuk kubur dah. Duduk kira nak pergi Korea lagi. Nak pergi Jepun lagi. No, ni tangan pun pegang tak larat dah. Menunjukkan apa? Ni nak lepas dah weh dunia ni. Ni nak mati dah, mata pun tak nampak dah. Rabun jauh, rabun dekat dah. Kan? Menunjukkan apa? Ni nak tengok malaikat maut dah weh. Allahu Akbar, tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kawan yang baik. Kawan yang baik macam mana? Saya cerita tuan-tuan, ada seorang Pak Long nama Pak Long Hamid. Pak Long Hamid ni dia pencen yang duk cuci longkang tu, orang panggil apa dulu? DID. Kan? Ustaz tahu tak yang cuci longkang tu? DID kah? Alah bawa tu mesin tu. Kami panggil DID kot. Tuan-tuan, oh hampa ni semua muda-muda kah? Tu hak cuci longkang tu dia kerja DID dia kata kan. Dia pencen, bila pencen hidup dia di masjid kan. Bila masjid dia akan jadi muazzin. Tengok. Dia muazzin azan tak sedap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi setiap kali masuk waktu dia azan. Satu hari tuan-tuan dia kayuh bersekat subuh nak pergi azan. Kayuh lawan arus. Main motor belakang hantam di belakang dia, jatuh dalam longkang 10 kaki. Dia tak sedap sampai pukul 10. Pukul 10 tak sedap. Orang duk tunggu. Siapa pun tak azan ni? Pak Mid pergi mana? Selalunya setiap waktu dia azan. Tapi tak sedap pun. Tapi dia azan. Dia jaga-jaga sedap dalam longkang. Patah tangan, patah paha. Hei! Tolong! Siapa tak tolong? Dia guna apa? Guna azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia dengar. Weh, Zuhur apa? Pukul 10 hai. Tengok dalam longkang. Patah ni, lengan ni, patah paha. Bila patah depa pipi angkat dia pergi seluruh hospital Sebarang Jaya. Scan lah, scan patah ni, patah paha. Doktor kata, "Pak cik, esok pagi kami nak operate pak cik nak bor besi." Dia kata apa? Tak usah duk boh doktor oi. Saya nak mati dah. Buat berat depa usung dalam kubur ya. Dia kata. Kan bor besi berat. Dia kata buat berat ya tak ya dia kata. Nanti anak saya ambil saya balik, saya buat bomoh-bomoh kampung dia kata. Buat balik lohor. Masuk waktu asar dia habaq kat anak dia. Hampir kat masjid tu, hampir panggil depa mai lepas Isyak. Baca Yasin kat aku. Kami pi ya. Kami pun baca Yasin. Elok baca Yasin, dia baca sampai setengah dia angkat tangan. Pak Su, dia panggil ayah saya. Pak Su, mai Ustaz. Ayah saya pergi duduk sebelah. Pak Su ajak Ustaz, la ilaha illallah. Ingat tak, laqinu mautakum bila ilallah dakhalal jannah. Ajak orang yang nak mati dengan la ilaha illallah, dia boleh sebut syurga. Jadi kena ajak. Jadi Pak Su ayah saya pun la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah, mati. Orang yang hidup dengan la ilallah, mati la ilallah. Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau hidup masjid tak mai, agak-agak matilah masjid dah. Tak ada harapan tandas masjid pun belum tentu. Kalau hidup Quran tak pernah baca, agak-agak mati baca Quran tak. Dia hidup dia dengan azan tak sedap pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Dia mati dengan la ilaha illallah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Sebab tu Nabi ada kawan yang baik yang ingatkan dengan Tuhan. Nabi kata, "Wahai Abu Bakar, malamnya aku jumpa kamu. Kita akan keluar pukul 2 pagi." Nabi balik tuan-tuan. Ni Nabi atur perancangan. Ingat, hidup kena merancang. Ni tuan-tuan hidup pagi-pagi Quran pun tak baca, tak tahu nak buat apa. Bacalah Quran, perhabislah zikir. Ni kalau boleh ni, buat tasbih ni jangan tinggal. Ni bagi pegang ni. Abang-abang, siapa yang umur 50, 60? Umur saya. Siapa yang umur sama dengan saya? 50, 60. Cuba angkat tangan tengok. 50, 60. Takkan mati habis dah. Cuba angkat tangan tengok. 50, 60. 1, 2, 50, 60. Ni ring cik. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ramai lagi lah. Siapa 60, 70? 60, 70. 1, 2, 3, 4. Semua pakai duduk luar habis dah. 70, 80. 70, 80. Ada. Ada seorang.
70, 80, 90. Mati habis dah. Tuan-tuan teratur aja. Sebab tu Nabi kata umru ummati sittin wa sab'in. Umat Nabi Muhammad ni 60 70 ya. Ni atok lelok tuan-tuan, pegang buah ni, tak pegang tak jadi, tak zikir. Hampa jangan nak bohong lah, aku tahu lah naik kereta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidur terus ya. Pegang buah tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jatuh dia ambil balik. Beli hak mahal sikit. Hak yang 500 tu. La ilaha illallah 500 dia cari 500. Kalau tak dak ni pakai dak dengan tangan burung ya. Bang, peganglah buah ni. Kan jalanlah. Kan jangan tinggal. La ilaha illallah. Siapa pergi sekolah saya, pondok saya, buatlah rombongan Dr. Zakaria. Pergi sekolah saya. Kan, sekolah saya besar tuan-tuan, cantik, ada dengan chalet semua cukup. Ada kolam renang. Nak buka pondok ni bulan 1 ni. Pondok cantik, bukan pondok biasa-biasa. Pondok tu 20 kali 20. Dalam tu ada bilik air cantik lah. Aircon pun ada. Kan? Kalau nak lagi depan masjid 7 kali 3 ada 6. Hak tu lagi murah. Ni, pi pegang apa? Kita akan zikir. Pi malam buat qiyamul lail, kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah. Ni bagi masuk tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Nak masuk tu bukan senang. Tuan-tuan, la ilah. Sebab tu bila ada ilmu Allahu Akbar, kita faham dengan ilmu kita. Allah Maha Besar, kan? Semayang kita. Kita masuk balik. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Diaturkan. Okey, wahai Ali, kau tidur atas katil aku. Tengok. Wahai Ali, tidur atas katil aku. Tuan-tuan, hidup dan mati. Kalaulah kita habaq ke anak kita, wahai Ali, tidur atas katil ayah nah. Pasal apa? Nanti malam orang nak main serang. Kalau tu dia kata apa? Sebelum saya tidur, ayah tidur dululah. Tapi tak, kerana agama dia sanggup tidur. Nampak? Ali tidur, hidup dan mati. Kemudian tuan-tuan, Nabi tidur awal pukul 10, nak bangun pukul 2. Kita nak bangun pukul 4, tidur pukul 3. Tobat tak bangun. Dia bangun pukul apa? Pukul 9. Last sekali bukan kubur gajah, subuh cicak. Ni nak bangun pukul 4, kena tidur pukul 11. Bangunlah tu, setengah ada perancangan. Nabi tidur awal, bangun pukul 2. Nabi pun keluar. Ketika itu dikepung 20 pemuda Quraisy. Nabi illa wahyun yuha, kecuali wahyu. Nabi pun ambil pasir. Nabi pun baca, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiup, pasir tu terbang jatuh atas pemuda-pemuda Quraisy ni. Semua terlena. Nabi keluar, relax ya. Saya mengaji pondok dulu, tok guru saya orang Siam. Dia kata hampa dek-dek, oi, dek-dek tu budak-budak. Hampa dek-dek main mengaji, dia kata pakai serban rotek pun tak ada. Hampa faham tak? Rotek pun tak ada, lesen pun tak ada, dia kata. Bila tak ada nanti kena tahan polis, hampa bacalah ayat ni. Suruh baca ayat tu supaya polis tak nampak. Geng dengan naik motor ni, pakai serban geng pondok, mana ada lesen. Rotek pun tak ada, magat pun tak ada. Jadi depa pun amai naik nak pergi mengaji, Polis buat roblok. Baca selalu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Tok guru kata hang tiup kat muka polis tu. Naik sampai kat polis pakat tiup mah. Alhamdulillah, polis tarik semua masuk balai. Semua kena saman. Rupanya polis tu pun baca juga. Sebab dia duduk dekat pondok, dia pun baca, kokotlah musuh mai, dia pun berdinding juga. Last kali dinding dengan dinding bertemu. Semua kena sama. Kita jangan buat memeh ya Quran. No, tuan-tuan dikasihi rahmat Allah. Nabi pun keluar. Nabi keluar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi pun naik Jabal Sur. Ketika itu umur Nabi terima wahyu umur 40. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Jadi Nabi keluar pada malam tu umurnya 40 campur 13. Berapa? 53 tahun. Jabal Sur nak naik 4 jam.
Umur 53 naik Jabal Sur. Kita duduk kampung bujang, umur 53. Tangga masjid tak naik lagi. Nak jadi apa ni? Nak mati dah, oi. Kawan saya, umur sama dengan saya, 9 orang mati dah. 9 orang dah. Baru ni kami buat alumni nak sambut hari raya Mei 26. Mai jumpa semua dah. Jumpa mai kita tengok tua semua dah. Saya jaga sikitlah penampilan. Depa gigi pun tak ada. Semua kan jenis buat bendang. Tengok usuk pandangan apa? Pandangan apa bang tak ada tak oi. Sujud semua. Gigi apa pun tak ada, tengok lo. Seorang tu nama Zaitun, saya ingat lagi. Masa SPM dulu, Allah, kami berkenan semualah. Ni cutting ni 36, pinggang 26, punggung 36. Baru ni mai 82 daripada atas ke bawah. Mai duduk terbenam tu. Tonton ada pandangan. Pandangan Pak Ustaz. Nak naik pun penat, tanya pandangan pula dia kata. Allah, tua-tua habis, lepas tu habis mesyuarat, saya tanyalah, ni semua ada ni, ada sakit tak? Semua ada penyakit, kencing manis, darah tinggi, semua ada. Mereka tanya saya, Ustaz duk tanya, Ustaz ada tak? Saya Alhamdulillah tak ada. Tahu pasal apa? Tak pernah cek. Kalau cek, tahu ada sakit, tak payah. Baru ni naik darah 220. Tahu pasal apa? Hampa lepas ceramah, Ustaz, kambing. Saya kalau kambing aku tak boleh tinggal. Malah ni kambing kah? Tu yang nak bunuh aku. Kita makan-makan 220, kencing manis 16. Doktor kata, Ustaz jangan makan malam lah. Jadi malam ni memang tak makan lah. Tak makan 3 bulan lah nasi. Tu yang turun ni. Kalau itu 100 lebih, tinggal 83. Alhamdulillah 83. Oh itu ni. Alhamdulillah. 100 dekat 100. Doktor kata, Ustaz jangan duk makan. Tak makan macam mana? Dia pun sedia. Kita kata tak mau makan. Kami masak teruk, Ustaz. Oh, sikit lah, sikit. Sikit tengok-tengok kambing. Tak sikit betul eh. Balik-balik melelong. Nampak bini pun jadi 3 dah. Abang, bini seorang abang. Nampak 3. Jatuh pun tuan. Ni, luka ni. Jatuh bila ayak. Pagi nak ambil uduk. Ambil. Pada boom tak. Sebab terlalu tinggi. Ni luka ni. Bini sampai angkat-angkat. Dalam hati nasib tak mati dalam jamban. Tidak dia kata ada seorang ustaz tu ceramah bagus. Matilah jamban. Jam tuan-tuan. Oh nasib sedap lagi tuan-tuan ni. Jet 12 jarum. Allahu Akbar. Bang. Nabi 53 naik Jabal Sur. Naik 4 jam. Saya tiap-tiap bulan pergi Mekah. Tiap-tiap bulan bawa orang pergi umrah. Alhamdulillah. Tak pernah naik. Tinggi nak mampu. Baru ni ada jemaah saya. Baru kahwin. Berbulan madu di Mekah. Dia naik waktu lepas subuh. Dia naik pukul 12 sampai. Dia telefon saya. Ustaz. Saya kata, weh ni kita ada program petang ni. Hampir menoi. Kami naik Jabal Sur. Hang naik Jabal Sur? Oh Ustaz. Lepas tu? Saya tanya dia, lepas tu, Ustaz tolonglah Ustaz hantar helikopter. Kami tak boleh turun, kaki ketak dia tu. Dia kata mampu habis tak apa, suruh naik turun sendiri lah. Nabi 53 naik Jabal Sur dengan Sayyidina Abu Bakar. Naik sampai tuan-tuan Nabi atok. Siapa hantar makanan dekat aku? Dekat dia. Sayyidina Asma bin Abu Bakar. Ni perancangan. Siapa yang akan padam tapak kaki Nabi? Abdullah bin Abu Bakar bawa kambing tutup. Siapa yang jadi spy? Abdullah bin Abu Bakar. Dia akan masuk di kota Mekah. Jadi spy, dengar. Report dekat Nabi. Asma mengandung 8 bulan. Dia ikat ni. Sebab tu dia digelar sebagai orang yang ada 2 tali pinggang. Kerana apa? Tali pinggang pertama ikat perut. Takut gugur. Yang kedua ikat makanan. Hantar makanan dekat Nabi sehari 2 kali. Kita bini kita agak-agak. Boleh tak? Ni balik kerja, balik pada surau, ketuk pintu. Assalamualaikum. Haram tak buka pintu. Assalamualaikum. Dia buka tingkap. Awak balik lewat. Awak tak tidur terus dalam masjid. Dia kata, ni Asma Alhamdulillah hantar makanan. Sehari 2 kali mengandung. Kita kalau isteri mengandung agak-agak, yang Milo ada. Tahu dia kata apa? Milo. Tu yang pagi-pagi pergi kedai
Dah. Dia tak pergi kedai bujang dah. Kau tak layan elok. Apa kata masuk-masuk tu kan, diketuk pintu. Kau buka elok. Abang balik mana? Balik tu Masjid Al-Muttaqin. Pasal apa? Ustaz Abdullah Khairi ceramah. Alhamdulillah, ustaz duduk dekat masjid. Walaupun cek tak pi, dia dapat pahala macam ustaz duduk. Ni orang yang perempuan ni duduk di rumah, kita yang duduk sini dapat pahala, dia tetap dapat pahala. Alhamdulillah bang, terima kasih bang. Abang nak makan apa? Kita pun kata, tengok wajah yang pun kenyang dah. Terus dia kata, alhamdulillah cek tak masak malam ni. Kau ajak betul kan tak masak? Dah masak. Abang nak makan apa? Masuk bang. Kita pun masuk. Abang duduk bang. Abang nak makan apa? Semua saya masak untuk cek. Servis bagus. Kita pun duduk je. Dia pun order tom yum. Kan kedai tom yum. Tengok ni mulut merah ni. Abang, tom yum. Kita tak nak order pun order. Bini kita nak makan apa ambil ni? Tu yang buka betik buka minum haram jadah punya bini. Ni, abang nak minum apa? Kita pun abang tu dah ambil semua angkat tu dengan lemah lembut. Aku cerita je, aku pun tak dapat. Yang dapat apa? Balik lewat ceramah panjang pukul 2 pagi, ketuk pintu haram tak buka. Buka! Sampai hantar mesej tu, telefon. Dia bangun, dia terbang dengan baju kelawar. Syok. Rambut macam jebon tu. Lepas tu muka dia pasang mask. Tu yang masker. Dia buka pintu, aku pun terkejut. Yang tu duk ada. Lepas tu, tapi tak apa, kalau kita faham, kita boleh tolak ansur. Tuan-tuan. Hidup kita ni seringkas sikit cerita sebab kita dah masuk ke apa ni? Ke 9.20 dah. 9.30 tu. Tak tahan ni nak kencing. Saya pernah kata macam tu, tak tahan nak kencing. Tok Bilal kata, ustaz kencing dalam botol lepas bawah belan-belan dia kata. Tu memang Tok Bilal ku ajak. Mesti dia duk buat macam tu tuan-tuan. Kan? Jadi kita kena tolak ansar. Sebab tu Nabi SAW cerita kalau hijrah ni panjang tuan-tuan. Ni sampai Mekah, Nabi dapat mencantumkan di antara muhajirin dan ansar. Kerana apa? Kerana apa dapat dicantumkan? Kerana Nabi membawa ni sahabat-sahabat menolak perbezaan. Kita kalau hidup dalam kampung bujang ni, jangan cari perbezaan. Kalau cari beza bergaduh. Kita Allah sebutlah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa, laki perempuan. Ni kita dah beza dah laki perempuan. Sebab tu kalau tuan-tuan cari perbezaan bergaduh kita. Tapi kalau kita lita'arafu, kita kenal, tak bergaduh. Ni laki perempuan, kemudian bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ada macam-macam ni. Ada keturunan Melayu, Siam. Macam saya Siam. Isteri saya keturunan mamak. Kahwin dapat anak. Alhamdulillah anak saya semua mata sepet. Korea semua. Mata sepet, hidung tinggi. Tengok 2 kali bukan Korea, koyak. Saya keturunan Siam. Isteri saya keturunan mamak. Mamak dia tak akan bagi kecuali mamak. Tapi saya dapat tuan-tuan kahwin dengan mamak. Jadi saya Siam campur mamak, jadi semak. Anak saya semak habis tuan-tuan. Cari persamaan, jangan cari perbezaan, bergaduh kita. Macam tu kah isteri kita? Kalau cari persamaan, alhamdulillah kita boleh hidup sampai 36 tahun. Ketuk pintu dia buka, abang, hari ni saya masak sedap untuk abang. Ada apa? Kuih couple. Kita pun terkejut. Kuih couple? Kuih apa tu? Kuih cakui. Kuih cakui kan ada 2 cantum. Apa kata kalau kita faham, isteri kita duk masak kat kita, basuh baju, setrika, semua dia buat. Kalau kita faham, apa kata satu hari tu kita habaq kat bini kita yang dekat Pekan Merbuk ada satu spa yang pilah buat masas, buat ni tarik ke apa ke, manicure ke pedicure ke, bagi masas tubuh yang abang, kenapa abang susah-susah? Dia kata, bukan susah, aku tempah ya, hang bayar.
Dah abang dah bayar dah. Pi. Ni buat. Kalau kita faham, kita tak bergaduh. Orang perempuan suka beletiak. Kalau faham, kita akan duduk aman. Kalau beletiak, abang senyap sudah. No, orang perempuan ni, saya tahu tanya Dr. Zakaria. Kami duk mengaji psikologi. Saya dulu tuan-tuan, anak nombor 1, cengeng nak mampu. Aku pun penampak. Bila masuk ambil master counselling, rupanya ada ilmu, saya jadi tolak ansur tuan-tuan. Oh, nak didik anak macam ni, baru baca apa Abdul Karim Zaidan dalam kitab apa? Tarbiyatul Aulad. Baru tahu nak didik anak macam ni. Umur kecil macam mana, dewasa macam mana. Bila dah besar macam mana. Oh, besar kena jadikan dia macam kawan. Sebab tu kena ada ilmu tuan-tuan. Baru tahu oh, nak didik anak macam ni. Dulu masa muda, anak penampak. Kayak pun penampak. Ni boleh balik tu. Anak saya yang sulung tak dekat dengan saya. Sebab cara didik tak tahu, ilmu tak ada. Jadi saya tahu oh, macam mana isteri dan ayah bila jadi kaunselor. Akhirnya sama PhD. Oh, isteri kena disayangi. Kita faham dia cakap banyak. Bila orang perempuan mengikut psikologi, dia akan bercakap sehari 26,000 perkataan. Ni. Popet. Sebab tu saya duk ceramah, depa duk ceramah di belakang. Ustaz kata kita tu. Tengok orang lelaki, mana cakap? Balik lagi tanya, ustaz tu ceramah sedap tak? Tak tahu. Sebab apa? Petang tadi dia cakap banyak dah, 6,998. Untuk malam 2 patah ya untuk bini dia. Tak tahu. Tapi kalau kita faham, tak bergaduh. Orang perempuan ni memang cakap banyak. Pernah berlaku cerita tuan-tuan, ada seorang lelaki ni bengang sangat, bini dia cakap banyak, dia gali lubang. Elok dah dalam, dia bawa bini dia waktu malam, dia tolak dalam lubang. Lega. Dia tiap sangat. Rupanya mai 2 hari 3 hari dia teringat. Loh, bini aku awak tak naik buah tali. Yang peganglah tali naik. Dia pun tarik. Tak ada juga. Buat turun lagi. Yang abang sayang, abang tak tolak. Tarik. Berat. Dia pun tarik. Awak berat lebih pada bini aku. Rupanya yang naik tu lembaga hitam. Hantu hak jaga tu telaga tu. Naik mata merah. Kata, awak naik. Mana bini aku? Dia kata, awak aku tak naik. Ada seorang perempuan turun 3 hari lepas. Dia beletiak, aku nak duduk pun tak boleh. Rupanya hantu pun lari tu. Jadi abang, kalau bini beletiak, abang lari tak? Kalau abang lari pergi kedai Tom Yam, abang geng hantu lah. Bang, faham bang. Kalau faham tak bergaduh. Sebab tu saya cerita orang perempuan suka memilih. Dia akan banyak memilih. Sebab tu baju dia nak mai ni dengar ceramah ni, baju kena sedondon. Kita kain hijau seluar mesti bini pilih. Bini cakap kan? Tak. Tengok. Tengok tak. Ni bini pilih apa? Dia tibai aku suka dia tuan-tuan. Haram sependa pun tak pakai lah. Orang jantan darah yang penting boleh mai sudah. Dia gulung mai, sependa pun tak pakai. Saya ingat seorang pensyarah universiti, doktor. Pensyarah universiti. Dia main-main semayang. Kain tu dia tak pakai lama. Bini buat tu, lapik ni. Dia tengok elok dia pakai. Main sujud okey. Main rokok, perak tu koyak. Saya duduk belakang, tu dia teluk. Umur 60 dia landok dah tuan-tuan. Inilah orang lelaki. Itulah suami kau. Tapi kalau kita faham, alhamdulillah, orang perempuan dia banyak memilih. Orang lelaki tak memilih. Sebab tu dia shopping 20 minit ya. Raya anak saya 5 orang perempuan, bini seorang. Saya nak beli baju raya, saya duduk dalam kereta. Bini dia, babang nak ikut, tak tahu tak apa. Hang piang anak-anak. Dia pi beli 5 jam. Agak-agak dia jumpa tak? Mai dia kata, bang kita pergi supermarket lain boleh tak? Pasal apa? Tak jumpa baju 5 jam. Kalau faham, tak bergaduh. Kita duduk kampung bujang, kita tak kenal kawan kita. Tu yang bergaduh. Kalau kenal tak bergaduh. Sebab tu orang lelaki ni, dia tak memilih. Dia pergi shopping 20 minit lah. Nah, pergi kepiah. Baju XL, saya XL lah. Dulu XXL. 3 lah XL. Ambil, tak nak pakai lah. Belagak. Seluar, sepeda, tak pernah buka kotak.
Pernah tak tuan-tuan orang lelaki beli spender buka kotak? Buka-buka, cek dulu, tarik pakai. Tak ada spender kita dalam kotak. Ustaz, ada spender tu pamer. Kalau pamer murah punya, 3-10 ringgit. Mesti dalam kotak. Kita ambil jenama Orlando. Saya tengok apa? Saiz XL. Saya SL lah. Ambil, haram tak buka, letak kaunter, bayar terus. Itu orang lelaki. Kalau kau faham tak bergaduh. Balik, terai songkok. Baju elok, spender. Buka, tengok XL di luar. Buka, saiz S. Agak-agak dia hantar balik tak? Tak ada dia tarik sampai meri, dia pakai juga. Tu yang main pakai masjid tu. Tu dia punya. Kau telur hampir rapat je. Kalau kau faham, tak bergaduh. Jangan cari perbezaan. Nabi mencantumkan Muhajirin Ansar, menolak perbezaan, mencari persamaan. Apa persamaan kita? Kita khiblat yang satu Kaabah. Kita Nabi yang satu Muhammad. Kita kitab yang satu Al-Quran. Kita agama yang satu Islam. Kita Tuhan yang satu Allah. Kita bangsa yang satu Melayu. Kita warna kulit yang sama, sawa matang. Sama aja. Pasal apa duduk kampung bujang cari perbezaan? Bergaduh kita. Laki perempuan pun beza dah. Bersuku-suku bangsa-bangsa lagi. Ni warna kulit pun sama. Sebab tu jangan cari perbezaan. Duduk sini cari persamaan. Kita boleh tolak Ansar. Lagi apa? Tolak Ansar kena ada duduk dalam kampung ni. Ni nama hijrah. Tolak Ansar. Jangan duduk dalam kampung kira dia lah. Tolak Ansar. Kalau duduk dalam kampung tak ada tolak Ansar, kita akan ditolak beransar-ansar. Duduk di pakat elok lah. Nak buat korban. Dr. Zakaria kata, kita tahun ni nak buat korban berapa ekor tahun ni 3 ekor. Macam mana? Gotong royong. Ada tukang sembelih. Ada seorang pegang kaki. Hak yang paling teruk cekak pinggang. Tali. Tu. Hidung tu. Cekak pinggang. Tu kurang ajar. Cekak pinggang bukan main. Elok bahagi daging saya ada lah. Tapi kena ada juga orang macam tu. Kalau tidak, tak seri majlis. Sebab tu tuan-tuan, tolak Ansar kena ada. Dan yang ketiga, duduk dalam kampung. Nabi mencantumkan mesti ada pengorbanan. Ada orang dia korban, duit dia pasang kipas. Sebab tu Nabi kata apa? Khuliqal mal li infak la li imsak. Harta untuk infak, bukan pegang. Yang infak itulah kita punya. Nak infak kena korban. Sebab tu Nabi alhamdulillah dapat mencantumkan, akhirnya menjadi saudara yang hebat duduk dalam Madinah. Kampung bujang, alhamdulillah dulu pentadbiran tak tahulah macam mana. Masjid ni pun orang tak kenal. Tapi saya tengok pentadbiran baru ni, bulan lepas siapa datang tak? Ustaz apa? Penceramah. Bulan lepas ada juga jemput kan? Siapa penceramah luar? Ada tak? Ada, dia bagi tahu kata kami ceramah di sini. Ustaz Dusuki ke? Apa ustaz apa? Ustaz mana? Ustaz mana? Ini masam. Kita ada perancangan atau elok bagi support penduduk kampung bujang ni. Ni semua ni orang kampung bujang ke? Saya nak tanya tengok. Cuba angkat tangan tengok orang kampung bujang. Siapa orang luar? Orang bukan sini. Angkat tangan tengok. Oh, banyak taman. Orang alam kubur ke apa ni? Jadi pakai elok insya-Allah. Semoga kita dapat duduk bersama mengaji. Bila kita mengaji faham, kita ibadat atas ilmu. Insya-Allah kita akan jadi orang yang hebat. Dan Nabi mencantumkan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Bila sampai, Sa'ad kata, aku ada harta ambil. Aku ada bini, aku cerai, ambil saudara tu mana ada. Apa kata Abdul Rahman bin Auf? Tunjukkan aku mana pasar. Akhirnya dia jadi orang kaya. Kerana apa? Pengorbanan. Jadi tuan-tuan duduk dalam kampung ni, korbanlah untuk benda baik. InsyaAllah kita akan jadi orang yang hebat. Jadi sebelum penutup, tuan-tuan dapat dah kertas ni. Saya nak bagi ni tuan-tuan hafal lah. Siapa yang bangun pagi, baca yang belah kanan. Nak tidur, belah kiri. Yang ni siapa yang baca sebelum tidur,
Nabi kata, riwayat Bukhari Muslim, hadis ni muttafaqul alaih, maksud dia hadis sahih. Jika seseorang membaca zikir di atas ketika hendak tidur lalu dia mati, matinya fitrah, tak ada dosa. Jadi saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh no? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwaztu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika walja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tambah Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Bacalah sebelum tidur, lekat dekat atas tempat tidur tu, bacalah. Kerana siapa baca ni, kalau dia mati esok pagi, mati tak ada dosa. Yang sebelah kanan, yang ini bangun tidur. Yang ini siapa yang tuan-tuan takut kena sihir, penyakit ain, orang nak buat apa-apa tak elok, Allah lindung. Saya dapat daripada ayah saya dapat daripada Tuan Guru Haji Ahmad, Tuan Husin, yang mati ketika nak solat subuh pagi Jumaat. Dia jatuh, akhirnya meninggal pagi Jumaat atas tikar sejadah dalam keadaan wuduk. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh no? Bismillahirrahmanirrahim. Bi khafiyyi lutfillah, bi latifi sun'illah, bi jamili sitrillah, dakhaltu fi kanafillah wa tashafa'tu bi rasulillah bi dawami mulkillah bila haula wala quwwata illa billahil ali azim. Hajabtu nafsi bi hijabillah wa manaqtuha bi ayatillah wa bil ayati bayyinat wa bi haqqi man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Jibril an yamini wa Israfil min khalfi wa Mikail an yasari wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amami wa asa Musa fi yadi faman ra'ani habani wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu alaihi khada hajati wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni wallahu musta'an. Tengok tu, Jibril sebelah kanan aku, Israfil belakang aku, Mikail kiri aku, Sayyidina Muhammad SAW di depan aku, tungkat Nabi Musa di tangan aku. Siapa tengok aku dia gerun. Cincin Nabi Sulaiman di lidah aku. Siapa yang minta aku berdoa, bercakap, Allah akan qada hajat dia. Cahaya wajah Nabi Yusuf di wajahku. Siapa yang tengok aku dia suka kat aku. Allah lah terbaik bantuan pertolongan. Tuan-tuan baca selepas bangun tidur. InsyaAllah setiap hari Allah lindung daripada sihir, lindung daripada dengki manusia, penyakit ain dan sebagainya. InsyaAllah amal tuan-tuan. No, free yang ni. Jadi kalau nak tu tengok belakang pula. Bolehlah tu scan tu, bantu sekolah saya nak bina pondok tapak dia. Satu kaki RM10 saja pakai QR code. Terima kasih semua. Saya mohon maaf saya ceramah hampir 1 jam setengah dah. Saya terpaksa meninggalkan majlis ini lepas daripada sekarang ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan ada imam dia. Saya ada satu program lagi insya-Allah. Jauh perjalanan ni saya nak pergi sembahyang dekat masjid, satu masjid nak jumpa kawan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Siapa yang boleh makan, makanlah. Jadi macam saya ni kena pantang lah. Jadi terima kasih no. Kita jumpa lagi. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di belakang, bye bye. Abang semua yang ada ni, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.